dapat anugerah 5 star service lah. Menarik ni. Ni customer aku. Laju nau lari. Ya cik, apa boleh saya bantu? Bang, tolong bang. Muka saya berjerawat, berminyak. Awak saya lari. Macam mana nak layan ni? Oh, ya ke? Tak apa. Apa kata? Cik pakai yang ni. Lepas cik pakai ni, confirm awet cik melekat. Confirm Confirm. Bang, Ya. betul berkesan lah produk tu bang. Saya dah cakap dah, mantap. Selfie sikit. Bang, dan handsome kan? Apa lagi? Ngejah sikit. 5 bintang bang. Tak adalah hebat manis service dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa boleh saya bantu bang? Sebenarnya... Bang, sebenarnya apa bang? Jadi saya bang, kena kikipi awak bang. Boleh tolong saya tak? Boleh. Main saya tolong bang. Okey bang, ni nanti jangan banyak bergerak Abang rajin-rajin cuci tau. Alright. Tapi ini bang macam waktu saya sunat dulu bang. Kalau abang tak buat macam ni, nanti dia kena infection. Ya, terima kasih bang. Okey bang. Bang. Let lu bang. Ngejah lu. 5 bintang bang. Okey, saya Okey. Baik bos. Assalamualaikum. Sah. Tahu nak membudik orang je. Dengan ini, saya telah diberi tanggungjawab untuk mengumumkan bahawasanya esok raya. Selamat Hari Raya semua orang. Aduh, sakit. Cik, Assalamualaikum. Salam. Cik, apa boleh saya bantu cik? Ya cik. Sakit apa ni cik? Ni lutut acik ni. Lah. Dah longgar. Macam nak cabut dah. Oh ya ke? Okey tak apa cik. Jom. Gini lah. Kita pergi check dulu. Jadi pakcik, saya dah buat test dekat pakcik. Tekanan pakcik pun okey, bacaan kira normal lah. Kiranya darah pakcik masih merah lagi. Pakcik nak pergi bayar ni kalau elok. Boleh lah, boleh. Mau kita. Cik, main cik. Kita tolong cik. Mari cik. Budak-budak ni haji dengan baik benar. Tuan dah letak barang-barang pakcik. Yes. Okey. Okey. Cik, so macam mana? 5 bintang lah cik pakcik boleh bagi komen 5 bintang. Tapi kita kau tengok kata pakcik macam ada apa masalah lah pula. Kereta pula. Pandai kan buat kereta. Boleh lah. Kita tengok dulu. Tengok. Okey cik. Ni dah siap ni. 5 bintang cik 5 bintang Siap. Okey cik. Nampak macam tak ada masalah lagi dah ni. Okey dah siap ni. Tapi kan pakcik tak beli lagi kuih raya. Tadi rasa nak beli kuih raya. Tapi tak tahu lah. Tak apa cik. Kita beli. Kita beli. Kau dapat ni kuih apa? Ni cik. Kuih raya cik. Dapat lah. Komen ni. Apa kata? Beraya kau sama pakcik? Cik, ni 5 bintang macam ni cik? 5 bintang ni kita beraya lah dulu. Man. Seram betul rumah ni. Kau serius tak? Betul ke ni rumah pakcik tu? Kalau ikut lokasi, betul. Tak serong dah rumah ni. Ada vibe raya langsung. Ya. Tapi, kau ada solusi dia. Kau ada solusi? Macam kau gila kan? Tapi aku lain. Zaman aku lain. Kau tengok zaman aku pakai apa? Tengok ni. Siap ada lampu lagi. Siap. Yang korang je ada. I pun ada lah. Ada juga. Bajet. Dia pandai buat magic Semua ready dah? Ready. Let's go. Mak ai. Cantik je rumah pakcik kamu buat. Sila jemput.
Tak benar. Untuk cahaya bersinar malam yang indah, tak sabar nak pulang rindu di dada. Kue dan rendang, ketupat tersusun bersama keluarga. Hati pun Kita yang buat kerja lebih dia dapat. Janganlah merajuk. Dapat bagus. Ini untuk kamu. Ini bintang ni. Ini untuk kamu. Ini bintang ni.